Maklumat baru mesti kena tahu. Orang biasa hak tak ada bat Sawadikan Hengdat, hak tak ada bat pacarat kena tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansan Masa yang Sikat. Hari ni saya nak khabar dari segi Kolekring Plus bagi orang biasa, orang hak tak ada bat pacarat, orang hak tak ada bat Sawadikan Hengdat ni. Orang biasa hak tak ada bat, hak tak ada apa kat ni tu, boleh daftar nama tepat 20. Kerajaan Isytihar dia kata dia buka daftar nama 420 hingga sampai 420 ni tu lakum. Ni bulan ni. Tu apabila dia buka kita kena segera buat akak. Apabila dia buka daftar nama 420 ni kita kena segera. Sebab apa? Sebab dia visit orang biasa, orang yang tak ada bat pacarat ni 20 juta orang. Lepas tu dia mau kena berebut lah dalam 420 hingga sampai 420 ni. Kalau rasa kita tak ada long tabian, kita tu batal, kita tu jadi seleksi. Kalau rasa kita ada long tabian, dia daftar nama, kita boleh guna projek Kolekring Plus. Ni sebab itulah kita kena tahu. Harap kita tu pakat siapa lah jira-jira hak tak ada bat Sawadikan Hengdat kau saat ni tu. Hak dok tanya dalam message, hak dok tanya dalam komen saya tu. Bila buka ni, dia ayat 420 hingga sampai 420 ni tu lah. Nak siapa ni? Lepas tu daftar nama long tabian lagu mana? Iaitu daftar nama long tabian dalam aplikasi Pautang. Masa sekarang kita kena segera download aplikasi Pautang masuk dalam telefon kita dulu. Hak ni hak awal. Kalau rasa kita tak ada app Pautang, kita nak daftar nama, kita nak long tabian tak boleh. Kalau rasa kita tak ada besok long tabian Fed telah lepas hak dulu tu, kita kena long tabian. Kalau rasa kita biasa long tabian dah Kolekring Fed tu kita tak ada kena long tabian, kita tak ada daftar nama, tetapi kita kena jinjan tonton dalam Pautang, dalam app Pautang. Tu dia maklumat baru. Harap kita segeralah masa sekarang, iaitu download aplikasi Pautang masuk dalam telefon kita. 420 ni dia buka, kita boleh daftar nama, kita boleh long tabian dengan cepat banget, dengan des masa. Dengan des masa, dengan demo ramai-ramai. Tu harap kita pihak belakang, lepas tu pakat siapa lah. Harap kita tu boleh guna projek Kolekring Plus hak baru. Lepas tu boleh guna hari-hari 400 kod. Kita 200, kerajaan 200, jadi 400 kod sehari. Tu harap kita pihak belakang, harap kita sebar belakang. Wifi kita tu pakat tahu sama rata, kata kita mesti kena download aplikasi Pautang. Tu nanti daftar nama, nanti long tabian 420 hingga sampai 420 ni. Harap kita segera, harap kita pakat sebar lah. Wifi kita tu tahu sama rata. InsyaAllah.